Kita nampak kantin ni dress up macam baru balik motong getah je. Tapi gaji dia 2.6 juta. Bukan sebulan, seminggu. Tapi 20 tahun sebelum dia jadi macam ni, dia terpaksa kerja kutip sampah sambil main bola. Sebab parents dia imigran yang duduk di penempatan paling miskin dalam Perancis. Dan ayah dia meninggal waktu dia kecil. So dia kena kutip sampah untuk sara keluarga dia. Tapi lepas Zidane dan Perancis menang World Cup 98, dia nampak sinar baru. Bola boleh jadi jalan keluar pada kemiskinan dia. Sebab dia dan Zidane kongsi nasib yang sama. Mereka dua anak imigran dan dua-dua miskin. Tapi player star yang lahir dari family yang hidup serba daif ni tak pelik. Maradona, Muqtadari, CR, Messi dan hampir semua player bola elit dunia main dari keluarga miskin. Neymar contohnya. Sebelum famous, mak dia nak beli biskut pun tak cukup duit. CR rumah dia mesin basuh kena letak atas bumbung sebab sempit sangat. Benda yang sama juga kita akan jumpa dekat cerita budak-budak pedalaman Siam yang tiba sekolah elit dalam Liga Sekolah Thailand baru ni. Dah macam jelmaan Shorin Shoker di alam nyata. Mereka ni kebanyakan dari keluarga miskin. Kasut pun jokia, baju selebek je. Apa sponsor ke, training facility ke, tak ada. Berempet pula 6 jam atas lori buruk semata-mata nak pergi tournament. Reba pun coach sendiri. Tapi relax je jadi dark horse belasah geng elit yang ada segala nikmat sekolah sukan kebangsaan. Dan teori paling common pasal fenomena ni adalah sebab orang miskin tertekan, terdesak. So miskin jadi motivasi terbesar untuk berjaya sebab terkesan dengan susahnya cari makan tu. Bukti paling mudah, kita try compare dengan player bola paling kaya dalam dunia lah. Anak Sultan Brunei. Harta dia je ada 100 bilion. Lagi kaya dari seluruh negeri Kedah. Dia tak payah main bola pun patutnya. Sebab bukan takat kasut bola. Kelab bola pun dia boleh beli. Tapi part main bola, dia dan John Cena je tahu apa yang dia fikir. Tapi ada research dalam buku Sokonomics jumpa sebenarnya semua ni mengarut. Sebab kita petik mana-mana sukan pun top ranking mesti negara kaya.